Tiga sekeluarga cedera selepas SUV yang dinaiki mereka dihempap sebatang pokok di Jalan Macalister, Georgetown, Pulau Pinang pagi tadi. Insiden berlaku jam 9 pagi di hadapan sebuah hotel ketika pasangan suami isteri bersama cucu mereka berada di dalam kenderaan. Dalam kejadian itu, pokok angsana setinggi 30 meter tiba-tiba tumbang dan melintangi Jalan Macalister. Pasangan berusia 60-an bersama cucu 9 tahun yang cedera dibawa ke Hospital Pulau Pinang bagi rawatan lanjut. Mangsa dikenali sebagai Loh Kok Kim dan Lee Gyok Suan, manakala cucu mereka Emily. Difahamkan kanak-kanak itu mengalami cedera di badan manakala pasangan terbabit luka ringan. Ketiga-tiga mangsa telah dikeluarkan oleh orang awam sebelum ketibaan dan kita memastikan lokasi selamat dan tiada lagi mangsa yang berada di dalam kereta. Sementara itu, seorang pemandu bas persiaran yang hanya mahu dikenali sebagai Neo turut berdepan detik cemas apabila kabel elektrik jatuh dan tersangkut pada bas yang dipandunya. Dengar dia plug saja, lepas itu bergebang jatuh. Takutlah. Takutlah sikit sudah kena belakang. Sikit sudah kena. Kejadian itu turut menyebabkan kesesakan trafik selepas laluan berkenaan ditutup sementara bagi memberi laluan kepada kerja-kerja pembersihan. Pihak Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP kemudiannya menjalankan kerja-kerja pemotongan serta mengalihkan batang pokok yang menghalang jalan. Datuk Bandar MBPP Datuk A. Rajendran berkata pihaknya akan memastikan bantuan kepada mangsa terbabit. Menurutnya, pokok angsana terbabit dianggarkan berusia 90 tahun dengan ukur lilit hampir 4 meter. Sejak 2024, pihaknya sudah memotong banyak pokok di tepi jalan di samping mengenal pasti pokok yang didapati tidak sihat.